Hari ni kita akan main game Our Lady of Sorrow. Game ni adalah game hantu. Okey, jom kita mula. Ini adalah game jenis found footage. This tape and its content are the property of your case of any attempt to copy restricted for publicity. Display this tape should be considered. Tak ada baca. Anjay. This tape must only be played under the strict supervision of member of the church. Island 1998. Oh god damn. Okay, phone footage ya. Kita rakam. Jom mana? Lampu tu tak? Flashlight. Apa ni? Kiri Abbey. Built in 1458 ni lama. As a monastery, the Abbey has seen many things. Viking raid, fire ritual and black mass. The Abbey is best known as the burial site of many famous priests and renowned nuns and people of the Catholic faith. The Great Tower was once used as lookout. Okay. Gereja lama je lah. Gereja Katolik. Nampak tu. Ni bah. Interest tu. Baca. Malah baca. Kubur. Sekolah Kristian pergi apa? Grave. Just open gate. Tak boleh tutup kan? Tak boleh. Mana hantu? Abbey is home to many tales and myths from across the century. Story of ancient monk. Biar bunyi macam tu. Throw away beneath the moist stone, buried in prayer. Story of sin and bloodshed of the Irish at the hand of English noble. The most famous story of all is the story of Anne Cathlish, known to local as the Lady of Sorrow. Hantu tu apa? Hantu Lady of Sorrow. God damn. Ni pergi mana kan? Straight tu. Boleh lari ke ni? Tak boleh lari guys. Tak boleh lari. Kunci. Kunci. Sini lah. Kita tak ambil apa objektif. Tak ada apa. Jalan. Kita tahu apa kan. Kita buat apa. Aku rasa kena cari kunci pagi yang tadi kot. Kita buka pihak tu. Ni kunci tak? Looks like it need a key. Okay. Kita cari kunci. Wow. Apa tu? Signboard. The tale of Lady Sorrow has been passed down through many years. Okay, kenapa nak baca pause lah? Baca aku. Apa yang gelap kan?
Mengerikan. Hello? Lah, right click. Nak buka lampu right click. Apa yang lalu suluh? Bawah sangat tu. Oh tu? Apa belakang? Lock up tight. Takut siapa? Takut. Tengok belakang. Pening tu. Static je kan. Nampak flat. Tak tahu nak tutup je tu. Oh, dia apa tu? God damn. Tak apa, saya ambil kunci ni. Hello? Tak apa. Alamak. Takutkan. Lai. Jangan tutup lampu. Dia tekan. Ni mana tu? Tak boleh kan? Ui. Tadi tak ada. Tadi ada. Aku tak buka lampu je aku nampak. Ada kot. Oh, pintu sana pakai sana. Okey, kita buka pakai sana. Takut. Just apa? Apa dong? Ya. Patung ah. Patung ah. Damn. Tinggal di depan ah. Takut. Kalau aku pergi depan mesti jadi apa-apa. Mesti semua ikan aku boy. Here is where the image of the Virgin Mary appeared during the burning of the witch. The curse long ago placed at the statue here. The local used to hold communion here in hope she will appear again. Some say that on full autumn night you can finally smell burning flesh and wood, and sometimes even the king of the witch. Look like something fake here. Kawan, kena cari barang tak? Kat sini. Weh, pedung. Palace. Jangan ikut aku. Tak, aku tak tengok ada cawan ni. Kalis ni. Lemah. Tak tahu. Ada duduk kat patung satu lagi. Cek ni. Oh, ni tak tahu. Tak tahu patung. Apa? Lemah lah. Okay, kita nak letak apa? Cawan tu. Cawan lah. Campur. Kalis. Hello. Hujan.
Oi, tepi nak. Hilang bro. Orang orang batu dia hilang. Alamak. Ui, apa tu? Aku ambil kunci. Kunci ni buka mana aku tak tahu lah. Tengok. Apa tu? Hah? Apa ni? Ini apa? Ini kunci. Set up private key. Private key. Apa ni? Kena pergi kat pintu tadi ke? Yang lock up. Alamak. Yang kau tengok tu. Tak mau. Kacau saja. Yes. Oi, ada lagi. Itu. Music box. Kita beli dekat tempat. Dah apa? Hah? Apa tu? Give your... Apa tu? Aku... For us. Tak tahu, tak terbaca. Faham? Lari, tak boleh lari jauh. Balik boleh, balik. Hilang lah patung kat sini. Tak tengok ni. Alamak. Enter the well. Ini dah apa? Apa? Masuk sini. Masuk. Atau aku A prayer of protection. Then Michael I can defend us the better be our protection against the wickedness. Show off the wind will. I thought apa ni? Tak tahu. Aku masuk dalam lagi apa? Well, banyak besarnya. Well dah. Jangan ada jump scare dah depan tu. Bunyi apa tu? Patung tu kot Our Lady of Sorrow kan? Apa tu? Benda apa tu? Hitam-hitam.
Macam orang bengok. Takut, takut, takut. Takut. Dia macam orang duduk berenang. Ni pergi belah mana? Mana, kiri ke kanan? Ke kanan bawah. Kanan. Nak asyik tengok belakang, takut. Pukul 7 PM. Ayal. Jangan bergerak ah. Jangan bergerak. Jangan gerak. Damn boy. Ni nak pergi mana? Woi. Wow. Apa benda tu bodoh. Udah bangkok. Ni apa? Candle. Candle kita sini dulu lah. Sana ada binatang apa dah tadi. Ada orang batu. Awak lah tak boleh lari. Alamak. Ada banyak kah? Tadi bukan dah sana. Dia jalan mana siau? Dia jalan sini. Dia tembus dinding siau. Ikut lilin. Aku rasa kalau aku ambil lilin mesti dia serang aku. Hello? Okay, balik. Tak ada. Selamat ni. Jangan ikut Jalan laju sikit. Kita letak lilin ke patung kan. Nak buka pajak ni kot letak. Ada satu lagi. Satu lagi mesti belah sini kan. Mencari lilin. Bunyi apa? Bunyi sesuatu. Ada binatang bawah depan tu. Dia tak ada pajak ni. Oh tu lilin. Nampak hujung tu. Klik sikit. Takut aku nak pusing belakang. Sering belum rumah. Apa? Tadi tak nampak main mana? Main mana? Banyak bro. Tadi tak ada. Cepat. Letak. Itu bawah pintu.
Tu buat apa pula kan? Aku terkejut dah. Aku salah seorang akan bergerak nanti ni. Jangan sentuh mereka. Jauh lagi ke? Okay. Tak sampai dah tangga tu. Banyak tangga ke? Ah. Apa benda tu? Bodoh panjang. Ui. No. In the shadow of day, witness will I take refuse. I am a vessel. Huh? Vessel? If a god is our father, then Satan must be our cousin. What the hell? Ish, hidup Pukul 3 AM, 3 pagi. Saya pukul 7. Okay, masa untuk balik Go. Hello? Tak boleh jalan depan tau. Ni ikut darah ni. Tengok patung tu. Aku rasa aku jadi batu juga boy. Damn. The devil. Dia jadi batu juga boy. Haram tu. Jadi batu kok. Mana? Dia terbang bro. You have reached the end of the tape. Please seek the help of member of the Catholic Church immediately. We believe this tape to be a vessel, a conduit for the evil spirit. What? This game is a vessel. Jangan kacau aku. Vessel. Please dispose of this tape as soon as possible. She has escaped. Damn. Please pray with us. Game apa ni siap? Thank you for playing. Great by Dan McGriff. Ya nama. McGriff. Ya. Okay, ni kot. To Our Lady of Sorrow. Full game.
game yang pelik. Tak faham. Last kali tu awak. Last kali ni tengok apa? Benda apa saya last kali tu. Okay, siapa tengok sampai sini, terima kasih. Okay, bye-bye.